Dan Abu Sufyan ni dia ada sikit kelemahan dia. Kelemahan dia ni kedekut pahit tak hidung masin. Ni masalah Abu Sufyan. Dia ada seorang isteri nama Hindun. Hindun ni kalau kita baca dalam hadis, ada satu kisah berkait dengan Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Iaitu dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi lapor kepada Nabi SAW yang Abu Sufyan ni tak bagi duit kepada dia sampai dia dengan anak nak makan pun tak cukup. Punya kedekut wal Abu Sufyan orang kaya. Dia ada di kalangan kita pun ada. Dia kaya tapi kedekut pahit. Dia ada orang macam tu. Ni berlaku pada Abu Sufyan. Lalu dia tanya Nabi SAW, Hindun tadi, boleh tak dia nak rembat harta suami dia? Ingat, rembat harta suami bukan rembat harta rakyat. Itu cerita luar. Rembat rakyat tak boleh. Kita cerita rembat harta suami. Dia ambil sikit duit suami dia untuk pembelajaran dia dan anak-anak dia. Bila ditanya, Nabi Muhammad SAW kata ambil, tapi bil ma'ruf, kadar yang ma'ruf. Maksudnya untuk keperluan dia dan anak-anak dia, jangan terkantoi. Sebab kalau kantoi jadi masalah lain pula. Itu berlaku. Di sinilah, hadis inilah menjadi dalil bahawasanya kita ni mengumpat kepada orang ni dalam beberapa keadaan dibenarkan. Hukum mengumpat ni haram, tak boleh. Tapi dalam beberapa keadaan mengumpat itu dibenarkan, boleh. Antaranya kalau kita buat laporan kepada polis bila rumah kita kena rompak, boleh mengumpat ke perompak. Ni pergi jumpa polis, saya nak laporan ni. Apa laporannya? Tak boleh tuan. Mengumpat haram bapak dia. Polis pun pening. Macam mana aku nak ambil kes engkau kalau engkau tak nak melaporkan ni kan? Jadi nak cerita dalam beberapa keadaan mengumpat itu dibenarkan di dalam Islam. Boleh. Apa dalilnya? Hadis yang kita baca tadi, kisah Hindun dengan Nabi SAW. Jadinya Hindun ni dia ceritalah tentang Abu Sufyan, tentang dia punya kedekut pahit dia tadilah. Akhir sekali Nabi SAW pun buat satu keputusan. Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ni ada anak lelaki.